Engkau nak dengar tak cerita mamak tu umur 50 tahun, tiga-tiga saluran darah jantung dia blok. Dia sepatutnya buat bypass operation dekat hospital besar. Tetapi lepas tunggu setahun nak sampai buat bypass, dia masih tak boleh berhenti isap rokok. Jadi pakar bedah jantung dekat dia kata engkau ni kena berhenti isap rokok sebelum buat bypass operation. Resiko sakit buah pinggang, resiko sakit paru-paru, jangkitan kuman dekat paru-paru dan luka tak boleh nak sembuh sangat tinggi berbanding dengan orang yang tak isap rokok. Jadi mamak ni disuruh berhenti isap rokok tapi dia tak nak dan tak boleh. Dia lari datang jumpa aku minta pendapat kedua. Dah setahun buat angiogram. Dah tahu dah tiga-tiga saluran darah dia blok tetapi masih susah nak berhenti isap rokok. Nak tengok gambar dia? Jom aku tunjuk. Ni aku nak korang tengok ni. Mamak ni umur 50 tahun. 13 hari bulan 5 2025 datang jumpa aku untuk buat angiogram semula setahun selepas angiogram yang sebelum ni. Korang nampak tak saluran darah sebelah kanan dia pusing bentuk C sampai hujung dia berhenti. Sumbat 100%, dah lama dah sumbat. Alhamdulillah lepas korek-korek kita berjaya buka balik saluran darah. Yang ini gambar sebelum, kau nampak ni selepas. Sebenarnya yang belah kanan ni besar. Dia banyak bagi darah dekat otot jantung. Tetapi ambil masa lama juga. Start pukul 3.20, habis dekat pukul 4 untuk saluran darah belah kanan. Not too bad, setengah jam je. Yang belah kiri ni kau tengok dah blok habis. Sepatutnya dekat sini ada saluran darah yang pergi depan jantung. Kalau tak nampak langsung. Kalau aku zoom kau tengok ada hitam pergi belah kanan, sepatutnya ada hitam pergi belah kiri tapi dah blok 100%. Yang ni gambar sebelum, ini adalah gambar saluran darah jantung selepas rawatan. Kita berjaya, alhamdulillah, buka saluran darah yang blok 100%. Boleh nampak darah tu dah kembali turun pergi otot jantung depan. Memang lama prosedur ni, kita start dekat pukul 3.20. Selesai semua prosedur dia hampir-hampir 5.30. Lebih 2.5 jam untuk buat rawatan angioplasti dengan stent kepada 2 daripada 3 saluran darah yang blok. Jadi orang yang masih isap rokok selepas kena serangan jantung, saya memang tak nafikan. Mesti dan penting untuk berhenti isap rokok. Terutamanya sebelum buat bypass operation. Sebab resiko semasa buat bypass operation, resiko selepas serangan jantung sangat tinggi kepada orang yang merokok berbanding dengan tak rokok. Resiko untuk saluran darah jantung tu sumbat balik selepas serangan jantung tinggi kepada orang yang isap rokok berbanding dengan orang yang berjaya berhenti isap rokok. Kalau kau suka konten macam ni, share, komen dan follow. Cuba komen, kenal tak kawan-kawan yang lepas buat bypass operation tapi masih isap rokok? Cuba kau komen.